RM100,000 bodoh. Loss macam tu je. Assalamualaikum, good morning. Kisah hari ni kau tengok aku bukan setakat trader je tau. Influencer dijemput untuk pergi event FIFA World Cup 26 Trophy Tour. Katanya ada Legend World Cup yang akan datang. Hari ni memandangkan kita busy sikit kat luar. Aku entry, lepas tu tengoklah nanti apa yang jadi. Hello? Oh buy lah? Okay. Okay guys, saya dah dapat info daripada Powell. Dia kata buy saja. So aku buy je. Nanti kau tengoklah sedikit update siapa player Legend World Cup ni yang di-invite oleh Coca-Cola. Okay, so stay tune. Nanti aku update. Ni baru opening tau. Meriah dah. Dia bagi makan dulu. Okay guys, so memandangkan aku pun masih tak tahu siapa special guest FIFA Legend ni. So kita bet lah siapa yang datang. Ni seat FIFA Legend ni kat sebelah kita orang So kau bet siapa? Player Real Madrid lah. Sebab player Madrid ni dia biasa banyak ubah-ubah klub. Jadi kalau dia player Liverpool pun, dia still pernah main Real Madrid juga. Aku bet ni lah, player MU. The original. Aku pun tahu nama dia. Ni aku nak update tengok profit ke tak. Meletup. Kau tengok ni berapa pip ni? 300 pip mat. Daripada $6,000 pergi 26. Itu kau convert pergi RM ni RM100,000 mat. So ni nak collect ke nak biar? Kita tamak. Walaupun dah running RM100,000 Malaysia, kita tunggu. Dia trick shot macam ni. Selesai event tadi. Aku nak tengok update lah. Tadi aku hold. Oh ya Allah, MC. Wah, korang dah profit tu, ambil je lah. Apa yang tamak sangat. Tapi kalau kau fikir balik, sebenarnya loss aku $6,000 je. Aku punya profit tu yang dah RM100,000 Malaysia. Tahu tak apa? Kebaikan yang aku dapat hari ni adalah aku boleh jumpa Legend FIFA World Cup. Benda tu lagi mahal daripada RM100,000 untuk aku. Kita log in betul-betul dalam trade adalah kau trade dengan kawan-kawan. So, macam mana aku trade dengan kawan-kawan aku? Dengan circle, link dekat bio. Jumpa sana. Assalamualaikum, ciao.